Hello guys, hari ni kita nak masak tom yum yang sangat sedap dan mudah je nak buat. Sebelum tu, yang mana belum subscribe, sila tekan butang subscribe. Bahan-bahan yang diperlukan: susu cair, pestai tom yum dan juga perencah tom yum. Yang ni nak pakai brand apa pun terpulang. Kemudian 1 biji tomato dipotong, cendawan hitam, bunga kubis ni dah siap potong dan siap basuh. Carrot pun sama, sedikit lada mengikut tahap kepedasan, limau nipis, daun ketumbar, ayam ni bahagian tulang-tulang je saya ambil. Dan kita ada lengkuas muda sangat sedap, fresh lagi, halia muda, 3 batang serai, akar ketumbar dan juga daun limau purut. Kita juga ada 1 biji bawang besar dan 4 ulas bawang putih. Okey, bahan-bahan kita dah siap. So, kita akan masak dekat dalam periuk. Meriah kan nampak bahan-bahan kita? Okey, dah tak sabar dah nak masak. Jom kita masak. Mula-mula ambil periuk. Mula-mula kita akan tumis dulu bahan-bahan utama kita. Bawang putih kita akan ketuk sahaja pakai batu lesung. Kalau korang nak ketuk and titik pakai pisau pun boleh. So ketuk 2-3 kali. Agak-agak dia dah jadi lepel macam ni. Dah okey dah. Kemudian masukkan sedikit minyak. Buat macam ni lah supaya dia rata semua bahagian. Masukkan bawang putih. Kacau-kacau, masukkan lengkuas yang kita dah potong halus, masukkan akar ketumbar, kemudian masukkan bawang besar. Bau dia best. Kemudian kita akan masukkan serai. Serai ni kita ketuk 2-3 kali je. Kalau nak hiris pun boleh, tapi saya lagi suka ketuk lah. Halia muda ni pun ketuk juga. Okay, ini adalah hasilnya. Lada ni ikut tahap kepedasan. Saya masukkan mula-mula ni 2 biji lada merah dan 1 biji lada hijau. Ketuk je 2-3 kali. Kemudian kacau-kacau. Masukkan lada tadi. Ni lada cili api. Kacau-kacau sehingga bawang-bawang dan bahan-bahan kita layu dan sehingga naik bau. Waktu ni bau dia sangat-sangat best. Okay, dah naik bau tu, kita boleh masukkan isi ayam. Isi ayam ni saya gunakan bahagian kaki, bahagian tekak, bahagian tulang-tulang. Sebab tom yum ni dia lagi sedap bahagian tulang-tulang macam ni lah. Yang mana suka isi ayam boleh masukkan isi ayam. Okay, kacau-kacau seketika. Kemudian sekejap lagi kita akan masukkan air. Air ni kalau korang tak tahu nak agak-agak masuk banyak mana, korang boleh je follow sukatan saya. 1 besen kecil merah ni. Yang ni yang kedua, 2 besen kecil merah dan juga sedikit air lesung yang kita tumbuk-tumbuk tadi. Kemudian kacau-kacau, masukkan perencah tom yum ni 3 sudu besar. 3 sudu makan kita tu lah. Okay, 1. Yang kedua. Dan juga yang ketiga. Okey, kacau-kacau. Korang tengok warna kuah dia. Sangat cantik, sangat nice kan. Kemudian kita akan masukkan pestai tadi. Yang ni botol kecil. So kita pakai sudu kecil lah. Dia tak muat sudu yang macam kita ambil tadi. 1, 2, 3 sudu kecil. Okey, air 2,5. Paste tom yum tadi 3 sudu makan. Pestai tadi 3 sudu kecil. Kacau-kacau. Kemudian kita akan masukkan tomato. Tomato ni saya masukkan terus sebab saya suka bila dia dah lembek, dia ada masam-masam tomato tu. Air tomato tu keluar. So jadi lebih sedap lah. Masukkan cendawan hitam. Okay, kacau-kacau. Dan kita akan tutup sehingga dia menggelegak dan ayam tu masak. Kita nak tahu ayam tu masak macam mana, kita tengok kaki ayam. Bila kaki ayam dah kembang elok, so ayam kita dah ready lah untuk dimakan. Kemudian kita akan masukkan carrot dan juga bunga kubis. Kalau nak pakai sayur lain pun boleh.
Okay, sayur ni adalah sayur antara sayur favourite lah dalam tom yum. Dia rasa macam lembut-lembut, crunchy macam tu. Sangat sedap. Kemudian kita akan masukkan 3 sudu kecil garam. Garam ni sikit je. Saya letak 3 sudu sebab sudu tu kecil sangat. Okay. Kemudian masukkan serbuk perasa. Nak pakai cukup rasa pun boleh. Saya pakai Ajinomoto saja. Masukkan 2 sudu kecil Ajinomoto. Okey, kacau-kacau. Kemudian kita akan masukkan 1 sudu kecil gula. Sedikit gula lah sebab kita nak bagi balance rasa-rasa tu. Korang tengok kuah dia dah pekat dan sedap. Last kali barulah kita akan masuk daun 5 purut. Daun 5 purut. Buat macam ni je. Okey. Carik-carik dengan tangan. Masukkan daun 5 purut. Kemudian last kali kita akan masukkan daun ketumbar. Daun ketumbar ni korang nak masukkan lepas tom yum dah siap pun boleh. Nak masukkan terus macam ni pun boleh. Okey, masukkan daun ketumbar. Kemudian nak bagi masam-masam lagi, kita guna limau nipis fresh. Limau nipis ni kita perah atas penapis sebab kita tak nak biji dia tu keluar masuk dalam kuah tom yum kita. Okey. Kemudian kacau-kacau. Saya pakai 2 biji limau nipis. Okey, kemudian tambah lagi 2 biji lada nak bagi dia pedas. Korang boleh rasa dah masin ke belum, dah sedap ke belum. Okey, rasa dia sangat-sangat sedap, sangat-sangat pekat. Korang boleh tengok kuah dia. Okey, dah tak sabar dah nak makan guys. Bau tom yum sangat-sangat kuat. Satu rumah dah boleh bau. Okey, untuk bagi lagi sedap lagi kau, kita tambah susu cair. Susu cair ni letak 3 senduk susu cair. Kemudian kacau-kacau. Okey. Warna dia pekat. Rasa dia sangat-sangat sedap. Rasa tom yum yang pekat. Pedas, cukup rasa semua guys. Korang patut try buat resipi ni sebab sangat sedap. Ada orang buat tom yum, dia tak tumis dulu, dia terus campur je semua bahan. Ada orang tumis dulu, ni ikut cara masing-masing lah. Kalau saya suka tumis dulu bahan-bahan tu, bolehlah dia lebih wangi lagi sedap. Tom yum kita is done. Selamat mencamu selera dan selamat mencuba. Tom yum ni sangat sedap, nak makan dengan bihun pun sedap, nak makan dengan nasi putih pun sedap. Masak untuk family ni sekejap je habis guys. Selamat mencuba guys. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.